Mungkin boleh ambil lah untuk viewer, untuk korang tengok. Oh, tanah lembik. Tu geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kabari guys. Selamat pagi. Selamat kembali ke channel Pancing Abang Misai. Hari ni saya turun di spot yang dah lama saya tak turun. Kawasan yang sama, tapi apa tu? Ini saya panggil tempat ni Port Trompet lah. Port Trompet. Saya dengan boy lah panggil tempat ni Port Trompet. So kalau korang nak tahu Port Trompet, korang boleh cari video saya tahun lepas masa cuti kemerdekaan. Dalam video trompet tu saya dapat banyak ikan. Kenapa saya panggil Port Trompet? Sebab dalam video saya tu ada bunyi trompet. Tet 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 tet. Dia ada bunyi trompet tu. Tapi bunyi trompet tu bukanlah bunyi yang dimasukkan ketika editing ataupun macam mana lah. Bunyi tu muncul tiba-tiba sendiri dan direkod dalam video. Misteri kan? Patin Merdeka. Patin Merdeka. Merdeka. Mana Pak bendera kita? Ya, Tampak lagi. Patin Merdeka ini hari ya. Okey, lanjut. Inilah barisan kita. Dapat juga dia makan mengunduh. Dia punya seronok. Tak kumpau hari. Berkorban tak kumpau. Sampai sekarang masih misteri geng. Nak percaya tak percaya lantak korang lah kan. Itu cerita di sebalik port ni. Kita orang panggil nama Port Trompet. Okay, nak siap-siap pancing. Semua tak set up, umpan semua tak ada ni. Lambat sikit hari ni. Okay. Okay geng, saya hari ni umpan tak ada. OT ada sikit, OT expired. Saya buat umpan dedak. Dedak ni saya pun tak tahu nak pakai tak, tapi saya cuba pakai pelet biji dulu. Saya ada tunjuk dalam video sebelum ni cara ni buat pelet biji. Okey ni pelet biji ni dah tak banyak dah ni, mungkin saya habiskan je. Sementara saya nak set up perambut apa semua tu, saya nak kembangkan dulu. Caranya kita rendam dulu. Sampah simpan. Okey. Kita rendamkan dulu pelet ni bagi kembang bagi lembut. Okey, umpan saya dah siap kan? Saya buat lembut sikit supaya dia mudah makan. Hari ni saya pakai umpan strawberry, umpan padu AP hari ni pakai jenama ni pula. Hari tu pakai ceh umpan. Ini try pakai umpan padu AP pula. Ok, dah siap umpan saya macam gini je. Kita cuba, mana tahu ada rezeki.
Yang penting kita yakin dengan umpan kita. Kalau ada rezeki Allah nak bagi, adalah. Okay geng, jom mulakan lemparan pertama. Pancing baru satu je siap, yang satu lagi belum siap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bagilah ikan besar-besar gini. Wah, terabur. Terabur pula, tak apa, letak dulu. Satu pancing belum siap lagi. Hari tu putus, tak ikat lagi. Okay geng, pancing saya yang kedua dah siap. Macam ni kejadian umpannya. Mana pancang? Ui, ada patin tu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni tadi terabur. Kita angkat dulu. Macam ada makan. Takkan mana raya. Saya sekarang ni mengantuk kan. Mengantuk, malam tak cukup tidur lah. Tidur tak betul. Tu yang tak seronok tu. Nampak raya dia tengah makan tu, tapi tak tahu apa, macam mana raya yang makan. Okay, biarlah dia makan kenyang-kenyang. Biar sampai tercekik mata kail. Ada makan. Tak tahulah. Tak tahu sampah ke apa. Sampah kot. Tapi lain macam pula. Sampah kot. Sampah. Sampah ke ikan? Apa yang makan ni? Tak dekat. Ada ke? Ke mana raya? Nampak? Ada goyang. Ikan ni. Tak tahu ikan apa. Alah, tak kena. Ucut. Ucut ke? Ke ada? Ada. Tak tahu ikan apa. Keli ke? Oh, anak patin. Ya Allah, aku nak cari yang besar. Geng, dapat anak patin geng. Tu. Masuk balik, lepas balik. Masuk dalam air. Malah lah nak turun. Nak ambil ke? Besar tu. Kecil lah. Nak ambil ke? Mungkin boleh ambil lah untuk viewer,
untuk korang tengok. Oh, tanahnya. Tanah lembik. Tu geng. Dapat geng anak patin. Mana yang besar? Mana gaya ni? Jom kita naik dulu. Tak kumpau. Tapi tak boleh lah. Kecil sangat, kita naik dulu. Oh, tinggi. Boleh. Aduh geng. Bukan tak dapat, Abang Misal tak kumpau geng. Okey geng, umpan saya menjadi geng. Tapi yang kena ikan kecil. Anak ikan patin. Ini mungkin kali kedua ketiga kot kat sini saya dapat yang anak lah. Nampak tu geng. Okey. Jom kita review sikit lah. Kita buat video sikit lah. Aduh. Okey geng, ni. Aduh, tak buat bekas pula. Kalau tak boleh ambil bela ni. Lepas kat tasik bawah rumah saya ke. Pak geng, Abang Misal tak kumpau tau. Umpan menjadi oh. Mantap. Okay geng, Bismillahirrahmanirrahim. Geng, kawan kita sampai geng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tok Patin. Bang, ni sungai Langgat ah? Bukan. Ini sungai, tak tahulah nama sungai apa. Aduh. Ramai orang tanya kan tempat ni apa nama. Jom. Sihat. Baik, alhamdulillah. Ni saya kenalkan. Saya kenalkan Partner baru saya. Apa dah jauh sangat pagi? Habis nak pergi mana? Sana tu ikan main tu, situ mah tu. Ya Allah bang, sana main ya Allah. Tapi tak mau. Tempat jurang tinggi sangat. Saya dah penat tu naik ya. Tadi saya pun jatuh. Okey geng, kita tunggulah kawan kita nak buat apa ni, ikut dia lah. Mana ikan ni? Takkan siko je. Ni cantik ni. Petai belalang ni. Saiz-saiz cantik untuk dikutip. Baru beberapa hari lepas sembang-sembang dengan Omah cakap pasal petai ni. Boleh makan ke petai ni? Boleh? Buat masak? Dawanya. Papa tak bagi Tak bagi apa? makan petai ni. Jadi apa? Tahu. Papa tak bagi mama makan. Mama dah suruh ambil ni. Mama? Hmm. Boleh makan, apa tak boleh makannya. Masak campur apa? Masak udang, sambal udang. Ya, ada. Ada ni, cantik. Cantik ni. Cantik ni.
Tengok yang isi dia bulat-bulat. Bulat-bulat. Yang bulat-bulat tu dia dah tebal lah, dia dah besar. Cantik. Nampak main makan. Okay geng, cari cacing kejap. Kuat-kuat ada cacing, kita try main cacing pula. Oh ada, besar. Ya ada lah. Ni, dah ada sikit. Kita main cacing. Ada ni, ada. Ada cacing. Gemuk juga. Ish, banyak pula cacing. Dapat. Boy, banyak cacing boy. Banyak cacing. Banyak. Ha. Bawa korek sikit. Boleh pakai cacing kan? Baru sekejap lah banyak. Boleh lah, tak adalah banyak sangat. Nampak? Gumpal. Boleh lah. Okey lah, dah. Okey geng, biar lo geng. Ada ni, ada. Mana? Pak, lele. Ya, kena. Ui, ada. Lele ke apa? Boleh cek turun. Boleh dah. Abang ambil plastik siap-siap. Jaga bang. Awak tu nak tidak impor. Okey geng. Strike geng. Kita tukar umpan cacing. Baru ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Boleh lah. Rekam tak? Ada rekam, alhamdulillah geng. Tukar cacing, baru ada hasil kita dah tengah hari ni. Oh, tapi sini dah curam sangat lah, tak macam hari tu. Dulu ada tempat lagi. Masalah nak naik pula. Tak nak ambil. Alhamdulillah geng, ikan keli. Daripada tadi kita tunggu. Rupanya nak cacing. Ya, nak naik payah. Sik baik pakai boot. Untuk hari ni saya dah kena 2-0 geng. Dah kena 2-0 Nak patah. Hasil tak ada lagi. Nah, ambil. Paris. Masuk plastik ke apa? Buka, angka semput dah tu. Ada bekas. Oh. Kan ni yang kau dah ambil tu tu. Ya. Jap. Baik, buka ni. Baik, payah tu. Apa yang Allah kata Paris. Ni ada plastik ni mah. Jap. Oh, cacing kecil-kecil. Macam mana kecil-kecil? Angka cari besar dapat. Oh, ni besar. Aduh, ikan ni. Ikan keli tak tahan ni bau dia. Dia panggil dia. Sedap dah. Yelah, dah masak sedap lah. Kalau buat naik ni, dia panggil ikan busuk. Gang, ikan lele pertama, ikan keli. Tengok mana yang kena ni. Lele. Bawah ni bukan dalam. Kena dah, atas kena lah. Bukan dalam mulut. Atas ada. Oh, atas ada. Mata jahat kan. Mata jahat. Tapi tak jahat. Sebab kalau ikut Tok Batin punya resepi, dia pakai 4 tau. 4 ni kalau 4 ni mati kan. Kalau kena mati. Kita pakai 3 je. 4, dia pakai 4. Oh. Tengok geng. Ni lah. Ni Tok Batin ya. Tok Batin punya style. 4. Okey. Nah, mau lah mancing. Ikan baru nak makan ni. Dah berpeluh lanjut dah ni.
fitness tak ada. Shoot lah batin. Barangkali pakai cacing apa dia pakai batin? Abang ni kenapa bang? Dah abang. Jangan cari macam tu tak. Ni payung ni kenapa? Tutup payung tu. Biar situ nanti angka cari situ. Macam ambil. Pancang. Pakai cacing baru kena ikan. Tadi pakai dedak Dedak hari ni naik anak batin je seekor. Dah makan dah. Baru baling dah makan. Tak, tadi dah makan tangan. Boy, ada makan ah. Goyang ah. Ni. Jap boy. Okay geng, ikan tengah makan geng. Ikan tengah makan. Lele tengah makan. Makan. Jom. Okay lama nak tarik ikan ni. Nampak? Dia makan. Bye. Okay. Bye ma. Nampak ke? Rasa macam keli. Let lu. Ada ke? Ada. Buang lagi bang. Cari. Takkan baru buang nak makan. Alah, situ aja. Ya. Tengok ni. Yang sebelah. Ni patin ni. Shoot. Ni apa shoot Kita tunggu yang sana. Yang ni baru baling. Takut sampah lah. Ni bukan sampah. Ni sampah. Bukan sampah. Ikan tu tadi. Ni sampah sebab dia ni. Ni kalau ni ikan. Ni loceng tak bunyi. Bawah tu je. Cepat. Ikan ke apa? Yang ni sebelah. Nampak. Ada. Dah ada. Ada tak? Macam ada. Ada. Nampak pun. Ada tak? Rasa macam ada. Turun. Kena turun boy. Tapi Yang sebelah ni makan juga ni. Sebelah ni makan. Tengok. ikan keli ni. Tak tahulah keli ke apa. Ikan lele. Tengah hari pun dia makan. Lele. Keli. Boy, kejap boy. Angkat ni jap. Bawang ke apa? Bawang ke keli? Keli. Jap angkat jangan tengok ada tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada naikkan. Tak ada. Hebat gembira. Hospital. Ikan keli. Okey geng. Sekarang ni keadaan semasa 2-1. Lele sudah. Baik. Okey, boleh. Eh. No problem. Okey geng. Hasil boy Lele. 2-1. 2-1. Bang shoot terus patin pula. Kan sedap. Mungkin tengah hari baru dia nak makan. Lohor pun makan. Sudah kering. Mesti dia orang bakar. Try lah patin. Cucuk mata gas nah. Try. Itu kena. Nah ni pakai cacing. Kita pembalik. Apa? Cucuk. Ada ni patin ni. Rasanya ada ni. Rasanya ada patin naik ni. Kalau makan apa jadi? Tarik dah. Okay geng. Tunjuk sikit ikan. Hasil kita je. Hasil kita. Air tak berapa cantik. Kita tukar main cacing. Ada hasil 2 kali. Ni kita nak cuba main umpan petai. Umpan petai. Abang bawa umpan petai ni.
Okey, ni umpan, ni pancing abang petai. Umpan petai. Epic abang petai. Pegang sembat. Abang pegang, rasa dia tarik. Rasa. Okey, ada ni. Rasa ada tak? Ha. Okey, strike. Strike. Ayah ada. Sangkut. Ada tu. Jatuh lagi. Ada. Ada strike. Rasa bang. Ada tu, ada. Dah strike ya. Okay geng, boy strike. Nampaknya boy sedang cuba menyamakan kedudukan menjadi dua sama. Tapi sangkut. Lepas. Ada. Tak, lepas daripada sangkut. Ikan lele. Sangkut bawah. Dia berjaya menyamakan kedudukan dua sama. Dua sama geng. Johor lawan Perak. Johor lawan Perak ni. Hari ni Dua sama. saya suruh rumah dia beli cili hijau. Sambal hijau lah. Sambal hijau. Okey, mak. Okey, mantap. Abang, tunjuk bang. Abang yang Mantap. tarik. Tapi abang sangkut. Cari patin ni. Ni patin. Kita masih menantikan patin. Sebenarnya kita mencari patin. Okey. Kita nak tukar yang sana geng. Kita masih mencari ikan patin. Okay, belum berjaya lagi. Patin, oh patin, di mana engkau patin? Kita cuba umpan cacing kat sini. Habis dah. Bila masa dia makan? Tak nampak dia makan. Nampak mana ni? Habis kelip licin. Licin. Okey geng, sekarang kita tukar cacing kan. Semua cacing. Kita pergi jauh sikit. Nampaknya ada makan lagi. Geng, nampaknya ada makan lagi ni. Petanda-petanda makan. Tadi saya punya joran tadi tu umpannya habis. Tapi tak ada. Ni satu lagi ni. Ni joran si boy ada lagi ni. Dia dalam usaha nak menewaskan JDT hari ni. Sekarang kedudukan terikat JDT dengan Perak dua sama. Okey geng, kita sambil-sambil kemas ni geng. Hari ni kita lebih kepada borak-borak curhat dengan boy je hari ni. Khusus strategi nak cari spot lubuk baru. Besok mancing tak? InsyaAllah kalau hujan tak lebat hari ni kedua. Hari ni tak dapat lah geng patin. Ada makan, umpan pun habis. Agak okey. Mak, mau kat ikan daripada basuh sikit. Ada. Masuk dulu. Jap. Nanti ni kita nak video sikit.
Kocok-kocok Ni. sikit. Pandai lah kau basuh bang. Pandai. 4 ekor je. Okey. Inilah hasil kita. Okey geng, inilah hasil kita. Dapat 4 ekor je. Sebab langit pun dah gelap. Langit dah gelap. Macam nak Kita hujan. dapat keli je 3 ekor, anak batin seekor. Kita buat sambal hijau. Ni boleh lah buat sambal. Jadilah Jadilah. Saya tak ada. So hari ni kita tak adalah menarik sangat video kita. Kita pun tak ada nak setting-setting untuk apa cun-cun punya view ke apa, tak ada. Saya lebih pada dah lama tak macam dengan boy. So kita orang borak je kat sini. Okey gang, jumpa lagi dalam next content Okey, insya-Allah nanti kalau ada strike lagi, ada manis-manis, kita akan sharekan pada korang semua. Okey. Hari ni kita dengan dua orang ni. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.